Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton kita di luar sana. Okey, terima kasih hari ini bersama-sama ruangan Tanya Pakar Putra Medical Center, Anjuran Putra Medical Center. Saya Wan Nur Azian Yusof sebagai moderator hari ini untuk topik hangat kita hari ini, iaitu bius separuh atau bius penuh. Okey, ramai yang masih tertanya apa perbezaan bius separuh dan juga bius penuh. Kadang-kadang mungkin orang kata bius separuh tu hanya untuk orang yang bersalin sahaja, ataupun pelbagai andaian yang dibuat. So untuk menjawab keraguan hari ini, kita bersama pakar kita Dr. Yong Cheng Fai, pakar anestesiologis di Putra Medical Center. Ya, selamat datang Dr. Yong. Okey, terima kasih kerana sudi join ruangan bertanya pakar hari ini untuk Anjuran Putra Medical Center. So apa khabar doktor hari ini? Khabar baik. Salam sejahtera sister. Thank you for inviting me ke tanya soalan ni. Alright. Pasal sister tanya soalan pasal bius penuh, Ya. bius paruh. Kami biasa ada bius penuh, bius paruh dengan sedation lah untuk kebanyakan operation. Ada banyak lagi bius yang kami boleh buat, tapi kategori besar dia bius penuh dengan bius paruh. Sister cakap pasal bius paruh untuk pesakit bersalin saja. Tak, sebenarnya tidak. Bius paruh dia boleh buat untuk kebanyakan operation yang bawah badan, termasuk macam tulang kata bersalin, buasir. So maksudnya bukan terhad pada untuk bersalin saja, untuk separuh ni. Ya. Kebab dulu macam 30 tahun dulu, bius separuh dia tak semestinya untuk pesakit bersalin saja. Dulu kan mereka selalu mengadakan bius penuh juga untuk pesakit untuk bersalin. Tapi kebelakangan ni kan mereka dapat data macam bius paruh lebih selamat dengan bagus untuk pesakit yang bersalin. Tapi bukan semua pesakit bersalin dia dicadangkan untuk bius paruh, tapi kebanyakan dia lebih kurang more than 99% dia akan buat bius paruh. Ada pesakit bersalin, kalau kami mendalami dalam soalan ni saja, pesakit bersalin kalau dia ada risiko-risiko tertentu, dia tak boleh jalankan bius separuh. Macam kalau dia ada operation tulang belakang, di mana dia ada basuh besi implan dekat tulang belakang, dia susah nak buat bius separuh. So kami biasanya cocokkan bius penuh. Ataupun sesetengah pesakit bersalin, dia ada makan ubat cair darah ke, ataupun dia ada masalah platelet ITP, di mana dia punya darah cair, dia senang berdarah. So kami tak boleh buat bius paruh juga, sebab bius paruh kalau untuk pesakit yang ada cenderung untuk berdarah banyak, kami tak syorkan buat bius paruh. Sebab kalau kami cucuk dekat belakang, tempat saraf tengah tu tempat dia bilik dia sangat kecil. Walaupun 1-2 titik darah dia kalau berkumpul, dia jadi beku, dia boleh tekan kepada saraf tengah. So kami tak syorkan bius paruh. Lagi-lagi kalau ada pesakit bersalin tu ataupun pesakit lain, dia ada jangkitan kuman dekat kulit dia di belakang. So kami tak boleh cucuk juga. Kami tak nak introduce kuman tu masuk dalam darah ataupun CSF, Central Spinal Fluid. Dia sebab dia satu ruang yang sambung dengan otak terus. Dia ada blood-brain barrier, dia tak ada macam defense. So kami tahu nak kalau ada kuman dekat belakang jangkitan, kami tak buat juga. Atau banyak risiko lagi lah untuk setiap jenis bius penuh ataupun bius separuh. Bermaksud bukanlah kata semua kes bersalin kena bius separuh. Betul. Banyak lagi seperti yang Dr. Yong huraikan tadilah. Okey, untuk apa, maksudnya siapa yang untuk decide benda ni? Kalau saya sebagai pesakit, saya datang hospital, okey, saya nak buat pembedahan. Dan siapakah yang menentukan berapa jenis bius yang saya patut guna? Sebenarnya kami boleh komunikasi secara bersama, satu kumpulan. Masuk pesakit, pakar bedah dengan pakar bius. Sebab masing-masing dia ada kebaikan dan keburukan dia. Macam kalau seorang budak, dia mungkin 12 tahun
dia ada mungkin dia terjatuh kaki patah. Okay. Kalau dia besar, dia boleh terima, kami boleh buat bius separuh. Kalau ibu bapa dia setuju, pakar bedah pun setuju, kami boleh buat macam tu. Tapi kadang-kadang kalau budak tu kecil lagi, dia takut, dia surgeon pun tak mau, ataupun ibu bapa dia pun tak setuju kami buat bius penuh. So dia boleh bincang sesama satu kumpulan, termasuk dengan pesakit. Boleh bincang apa yang dia rasa takut ke, apa yang dia risau ke, dia boleh terima bius yang macam mana ke, kami boleh aturkan. Okay, maksud doktor macam jika keputusan pesakit jugalah sama ada maksudnya doktor akan cadangkanlah apa bius yang sesuai. Ya. Okey. Kalau dari segi macam kita bincangkan hari ini bius separuh dan bius penuh. Ada bius lagi yang lain yang Dr. Yong boleh kongsikan? Okey, biasanya bius kalau kategori besar dia bius penuh dengan bius separuh. Bius penuh dia bius kan satu badan. Dia kena bagi ubat tidur, ubat atas sakit dengan ubat masuk relaxant, masuk IV, masuk darah. Kami ada cucuk satu jarum, kami masukkan ubat ataupun kami bagi gas, dia ada gas yang boleh tidurkan juga. So bius penuh ni bila dia dibagikan dia langsung tak boleh gerak. Lepas tu kami kena masuk tiup bernafasan dari mulut sampai paru-paru. Yang tiup pernafasan tu dia akan sambung kepada mesin lah. Mesin akan tolong nafas sebab pasien tu tak boleh gerak langsung. So dia akan bagi dia tidur sampai operation habis. Baru kami bangunkan dia. So dia boleh buat untuk pembedahan dekat seluruh badan. Kalau dia buat pembedahan perut ke, laparotomi appendix ke, buat punih empedu ke, ataupun dia nak patah kaki dia nak buat bius penuh pun boleh. Kalau bius separuh kami akan cucuk satu jarum yang sangat nipis, halus lah. Okay. Yang masuk ikut tulang belakang sampai saraf tengah. So dia bagi ubat sikit, dia bagikan kebas ke bawah badan. Kebas tu dia akan tahan selama 4 jam sampai 6 jam macam tu. So dia buat operation selama kalau 2 jam ke, 2 jam dia paling kebas. So dia buat langsung tak rasa. Lepas tu lebih kurang 4 jam dia akan start rasa dekat kaki dia lah. So yang tu boleh buat untuk pembedahan kaki ke, ataupun buasir ke, ataupun appendix kadang-kadang pun boleh buat dengan bius separuh. Okay. Kami ada lagi bius yang lain, macam dia tak bius penuh, tak bius separuh, dia bagi mungkin ubat lali saja dekat tempat yang mungkin ada lump sikit. Dia bagi ubat lali dekat sana. Lepas tu doktor bius boleh bagi sedation. Sedation dia macam tidur separuh. Dia tak sampai bius penuh, tak boleh gerak. Kena masuk tiup dalam paru-paru, kena sambung mesin tak. Dia bagi oksigen saja dengan ubat tidur sikit. Supaya pasien tenang sikit. Dia macam separuh sedar, separuh tidur. Tapi tambah dengan ubatan sakit, ubat lali tu, dia boleh menghabisilah operation tu dengan selamat. Ada lagi kan kami kadang-kadang buat block, regional block, di mana kami nak buat bagi kebas dekat satu tangan saja. Tapi yang tu perlukan alat yang special lah. Jam yang special. Dengan ultrasound kami boleh block saraf yang tertentu saja. Tapi yang tu dia juga perlukan kepakaran yang lebih tinggi lagi lah. Ada doktor pakar bius yang dia boleh pandai buat regional tu. Oh, okay. So bagaimana yang bius ni berfungsi? Bius kan dia Berapa lama? Kalau bius penuh, kami boleh sentiasa bagi ubat tidur. Sama dalam saraf urat masuk darah ataupun sama bagi dekat tube yang masuk paru-paru gas, dia boleh terus bagi sampai operation habis. Kalau operation lama ke, mungkin dia nak buang usus yang ada kanser ke, dia mungkin makan masa 4 jam, 6 jam. Kami boleh bagi selama tu sampai patient operation tu habis, baru kami bangunkan dia. Kalau bius separuh dia ada 2 jenis juga. Kalau ada nama dia spinal anesthesia, yang boleh tahan lebih kurang 2 jam. Lepas tu operation tahan 2 jam. Kalau CSE, combined spinal epidural, kami tambah satu epidural, di mana kami masuk satu lagi wire dekat belakang, yang atas spinal tu. Wire tu kan, dia nama epidural, dia macam bagi mama yang bersalin kan, dia nak kurangkan sakit dia. Epidural masuk, dia boleh sambung bagi ubat. Bagi ubat sampai
boleh sampai dia nak bersalin tu ataupun operation habis. So mungkin yang tu boleh tahan lebih daripada 2 jam sebab kami boleh terus bagi ubat. So kalau macam spinal saja, kalau bagi spinal dia satu cucukan saja. Tapi ubat tu kan dia paling kebas 2 jam. So masa buat operation 2 jam tu kan dia sangat kebas. Langsung tak rasa. Tapi mungkin jam ke-3 ke-4 ubat tu dia akan semakin hilang. Kalau dia tak ada epidural yang masuk wire tu, spinal saja, ubat tu akan hilang dalam masa 3 jam, 4 jam. Dia akan start rasa dekat jari dia. Dia biasanya dia start rasa daripada bawah, kaki bawah, bahagian bawah. Semakin naik. Semakin naik. Macam jam ke-4, dia start rasa dekat jari dia. Jari kaki dia. Lepas tu mungkin jam ke-5 ke, dia rasa dekat lutut dia. Kalau 6 jam, biasanya secara purata. Kebanyakan orang dia jam ke-6, dia akan rasa ubat tu sudah hilang, habis dah spinal punya. Dia akan semua rasa. Saya rasa pengetahuan ni sangat penting untuk kita punya penonton. So dia orang tahu at least jam keberapa apa yang berlaku sehingga rasa bius tu telah habis dari badan pesakit lah. Okey, berkenaan dengan bius, soalan pertama yang selalu pesakit tanya. Adakah saya perlu berpuasa? Kenapa saya perlu berpuasa? Berapa lama saya selalu berpuasa? Even saya sendiri pun dalam ward akan ditanya oleh pesakit, berapa lama nak puasa? Kenapa berpuasa? Okey, boleh Dr. Yong jelaskan? Sebenarnya kami puasa untuk keselamatan pesakit. Okey, kalau bius penuh, bila bius penuh kan kami tak boleh gerak. Lepas tu kami punya gag reflex di mana kami kalau ada sesuatu dalam masuk makanan terkeluar, dia akan rasa nak muntah. Yang tu gag reflex, dia untuk melindungi kami punya saluran nafas. Kami tak mau makanan masuk paru-paru. Kami puasa sebab kami nak kosongkan perut kami. Bila puasa 6 jam, secara ikut buku, kalau puasa 6 jam, perut kami akan, kebanyakan makanan akan keluar dah. Akan sudah empty. So, bila dia bius penuh, kalau dia tak boleh control, tak ada gag reflex, makanan tu dah ada, dia kosong lah. So dia tak ada makanan ataupun ayak yang akan masuk, keluar daripada saluran makan, masuk paru-paru. Kalau biasa kami kena puasa 6 jam. Kalau budak kan, kami biasanya bagi kelonggaran. Kalau susu ibu, kami puasa 4 jam. Kalau ayak kosong, kami puasa bagi dia 2 jam. So kalau budak kecil kan, dia tak tahan puasa, kami bagi dia minum ayak kosong sikit saja. 2 jam sebelum operation. Ada juga kami bagi, kalau dia baby kan, kami bagi susu ibu selama 4 jam sebelum operation. Kalau makanan macam yang solid, ketulan, ataupun makanan yang ayak yang ada macam Milo, ada nutrisi, Milo juice ke, kami kena puasa dia 6 jam sebelum operation. Sebab bila kalau makanan ataupun ayak macam Milo ataupun ayak kosong saja, bila dia masuk kepada saluran nafas kan, kalau ayak kosong, dia mungkin rasa tersedak sikit. Macam oksigen kurang boleh masuk. Kalau makanan yang ayak yang ada nutrisi macam Milo, jus, kalau dia masuk paru-paru, dia boleh jadikan jangkitan kuman paru-paru. Pneumonia. Pneumonitis. Chemical pneumonitis. Kalau ketulan yang tak hadam lagi, dia terkeluar, masa bius penuh, dia masuk, dia boleh sumbat saluran nafas sampai tak boleh nafas. Yang tu memang bahaya. So kami puasakan patient untuk jaga keselamatan patient. Ya. Betul. So saya harap kita punya penonton faham berkenaan dengan arahan berpuasa sebelum prosedur dilakukan. Ya, Doktor? Okey, selain pada tu, apakah macam komplikasi ataupun kesan daripada bius, mungkin dua-dua, bius separuh atau bius penuh, apakah komplikasi? Atau ya, kita mungkin penonton di luar sana nak tahu apa kesan daripada bius? Ada banyak orang dia rasa, dia dengar mungkin cerita dekat Facebook cakap kalau kami bius paruh, dia sakit belakang. Tapi sebenarnya bius paruh kan, dia punya jarum tu sangat kecil. Dia macam jarum yang masuk dekat urat kami, dia keluarkan dia langsung tak ada, dia luka dia kecil saja, macam satu lubang dia tutup. Dia tak kena pun tulang, dia tak cederakan ligament. Dia lepas keluarkan, dia tulang lubang tu dia akan tutup sendiri. So dia tak ada cedera kepada tulang. So kalau lepas bius separuh, dia sakit belakang, dia kajian menunjukkan dia tak disebabkan oleh bius separuh. Dia banyak sebab seseorang tu boleh sakit belakang.
mungkin dia kurang exercise ke, dia selalu angkat berat ke, ataupun posisi duduk dia tak bagus ke, macam banyak sebab. Ataupun mama yang biasanya dia mungkin selalu mengangkat baby dia ke lepas operation bersalin, boleh menyebabkan sakit belakang. Ada jarang-jarang ada macam pesakit dia mungkin allergic kepada ubat. Sebab dia tak pernah buat operation, kami susah nak macam jangka dia boleh allergic kepada ubat tu tak. Tapi 99.9% dia tak akan terjadi lah. Kalau I see. kalau ada case tadi yang macam jarang-jarang, 1 dalam 1 juta dia terjadi, patient tu mungkin boleh lumpuh ke macam tu. Bius penuh pun ada risiko dia juga sebab kami kena jaga saluran pernafasan dia, kena sambung mesin dengan banyak ubat yang kami bagi, ubat tidur, ubat tahan sakit, ubat tak boleh gerak. So ubat-ubat semua ni kan dia boleh menyebabkan allergic juga. So susah nak jangka, tapi semua rawatan medical dia ada risiko dia, bukan saja daripada bahagian bius. Okay, terima kasih Dr. Yong. So, terjawablah kesan tu. Mungkin kalau sakit belakang sekalipun macam Dr. Yong jelaskan tadi, tak semestinya daripada kesan bius itu sendiri. Okey, sebab tu kalau persediaan sebelum pergi pembedahan saya rasa penting. Itu pertanyaan tentang alergi, dan bila last makan. So, dia related kepada prosedur. Maksudnya untuk pembedahan itu sendiri. Betul, Doktor? Betul. Kalau patient pernah macam dia dulu pernah buat operation, kalau pernah buat operation dia senang. Ada orang yang senang muntah lepas dia dibagi ubat bius. Macam perempuan yang muda, dia jarang merokok, dia tak pernah buat operation, dia sangat sensitif kepada ubat tahan sakit, dia mungkin akan muntah banyak. Kalau macam tu kami boleh tambah lagi lah ubat tahan muntah untuk dia. Kami kena individualize setiap pesakit lain. So kami akan tanya dia apa sakit yang dia ada. Mungkin dia ada sakit jantung ke. Kami kena jaga-jaga sakit jantung dia yang jenis macam mana. Dia ada sakit buah pinggang ke. Kami mungkin kena kurangkan ubat tertentu sebab ubat tertentu dia mungkin dikeluarkan dengan fungsi buah pinggang. Ataupun dia ada sakit hypertension ke, diabetes ke. Kami kena tengok dia punya gula macam mana dengan tekanan darah macam mana. Kalau tekanan darah terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan stroke. Tekanan darah terlalu rendah pun boleh menyebabkan stroke juga. So, kalau bolehlah kami pergi operation dengan keadaan yang sebaik mungkin. Okey, terima kasih Dr. Yong. Sebagaimana Dr. Yong cakap tadi, persediaan untuk pembedahan. Okey, sebelum kita tahu apa bius yang kita nak guna, sejarah pembedahan yang lama pun menyumbang kepada info. Ya, sebagaimana Dr. Yong cakap tadi, adakah pernah buat pembedahan yang lepas, macam mana reaksi dengan bius yang lepas, adakah muntah, so supaya kita bagi perawatan tu dengan lebih baik. Maksudnya kalau mungkin dia ada sejarah muntah yang terlalu teruk, so kita tahu macam mana nak handle dia punya komplikasi sebelum ni untuk current kita punya treatment. Okey, Dr. Yong ada cakap tadi berkenaan dengan wanita, so saya tertarik sikit. Kalau apa bius yang sesuai untuk kalau wanita hamil? Wanita hamil maksudnya untuk bersalin ataupun dia nak salin biasa ataupun operation yang biasa, mungkin dia mengalami kecederaan di mana perlu accident ke dan perlu untuk pembedahan. Ya. Pesakit yang hamil ni, kalau katakan dia tengah hamil mungkin 30 minggu ke, Okey. tapi tak sampai lagi katakan yang special sikit, first trimester. Kalau pesakit yang hamil dalam first trimester, dalam mungkin macam 8 minggu ke, kami akan bagi tahu pesakit ni, kalau dia nak buat appendix, katakan dia ada appendix masa mengandung 8 minggu. Ada kemungkinan bila kami bagi dia bius penuh, dia akan ada reaksi kepada ubat-ubat tertentu. Bila kami bagi bius penuh, dia mungkin tekanan darah akan turun sikit masa operation. Ataupun dia ada reaksi kepada ubat. Semua ni kemungkinan boleh menyebabkan keguguran. Tapi bukan semua. Kebanyakan dia okey saja tak apa. Tapi ada risiko lah keguguran. Kami akan bagi tahu dulu, patient ni mungkin ada kemungkinan boleh gugur. Kalau operation ni kan dia bukan emergency. Kalau macam dia operation yang ada sikit ketulan, dia tak payah buat masa tu. Dia boleh tunggu sampai dia bersalin baru dia buat.
Kalau dia ada appendix tu boleh bocor. So dia kena buat juga walaupun dia tengah mengambil. Kena ada risiko keguguran. Kami kena buat juga. So patient akan diberitahu risiko dia. Lepas kami jalankan operation tu kalau perlulah. Okey, so apa yang saya fahamkan di sini, maksud Dr. Yong, mungkin emergency operation yang perlu kita dia punya kesan, maksudnya yang diterangkan. Contohnya macam Dr. Yong cakap tadi, kalau ada ketulai kecil di mana boleh tunggu selepas kelahiran bayi. So mungkin benda tu kita boleh plan selepas pada kelahirannya. Okay. Terima kasih Dr. Yong. Okey, so kat sini saya ada daripada kita punya penonton di sana, ucapkan terima kasih kepada Dr. Yong. Okey, semasa cesarean kali ketiga tak rasa sakit langsung. So memang katanya Dr. Yong sangat bagus dan ada beri penerangan dan tenangkan pesakit sebelum bagi bius. So diucapkan terima kasih kepada Dr. Yong. Okey. Selain pada itu, apa contohnya selalunya orang dengar pakar pembedahan sahaja. Orang mungkin terasa asing dengan pakar bius. Mungkin Dr. Yong boleh ceritakan sikit apa perbezaan pakar bius dan pakar pembedahan. Di mana kita waktu pembedahan tu ada dua pakar yang berbeza untuk head operation. Pakar pembedahan, biasanya pesakit dia akan jumpa dengan pakar bedah dulu. Dengan komplain yang dia ada. Mungkin dia sakit perut ke. Lepas pakar bedah, dia akan buat investigation terhadap pesakit tu. Dia buat CT scan ke, dia ambil darah untuk check ke. Lepas tu dia dapati pesakit tu ada appendix. Baru dia akan bagi tahu Dr. Bius lah. Oh, saya kena buat operation appendix untuk pesakit ni. Kami akan bakar bedah, lepas tu dia akan pergi tengok pesakit ni. Dia tengok kalau dia ada sakit apa-apa ke. Dia berat badan berapa ke, dia puasa cukup tak. Dia ada chronic illness tak. Dia punya badan macam mana, dia senang nak masuk tube ke, dia boleh buat bius penuh tak. Dia ada reaksi tak, dia ada sejarah pembedahan macam mana, dia boleh tahan. Lepas tu kami akan aturkan, kalau boleh buat dalam lepas dia puasa 6 jam, kami akan jalankan operation tu lah. So pakar bedah dia jaga keselamatan patient semasa pakar bius dia akan jaga keselamatan patient. Dia akan masa pakar bedah buat pembedahan. Kami akan masuk dalam dewan bedah, kami akan letak vital sign monitoring yang ECG untuk monitor dia punya jantung, denyutan jantung. Kami akan pasang SpO2, kami akan tengok dia punya oksigen cukup tak. Lepas tu kami akan baca tekanan darah juga sentiasa. Setiap 5 minit untuk pastikan dia punya tekanan darah okey. Bila kami bagi ubat tu untuk tidurkan patient, sambung mesin, lepas tu pakar bedah tu akan buat operation sampai dia habis. Kami pastikan semua okey, kami akan bangunkan patient. Bangunkan patient, kami cabut tube. Lepas tu kami akan memantau patient dekat dewan bedah lagi. Dekat tempat yang dinamakan recovery lah. Biasanya dia dekat luar bilik bedah tu. Kami akan memantau patient biasanya selama 30 minit. Patient tu kami akan memantau dia punya tekanan darah, dia punya oksigen semua normal selama 30 minit. Baru kami akan bagi dia balik kepada ward. Kerana kalau patient lepas operation kan, mungkin dia boleh berlaku pendarahan lagi ke, ataupun dia tak sedar sangat lagi, oksigen tak cukup ke, ataupun dia sakit sangat-sangat, dia sampai tak boleh tahan. Kami akan buat rawatan yang tertentu. Kalau dia sakit sangat, kami boleh tambah ubat, atau sakit dekat recovery, bagi dia selesa sikit. Tapi bukan langsung tak sakit lah. Mungkin sakit yang boleh tahan, dia baru balik kepada ward biasa. Kalau budak kan, kami akan pastikan dia boleh nafas dengan bagus sebelum bagi balik kepada ward. Sebab ward dia tak boleh memantau. Sebab dia biasanya dia duduk dalam bilik dia. So, kami akan memantau secara dia sudah selamat, baru dia balik ward. Okay, so maksudnya selepas pembedahan tu kita tak terus hantar ke ward lah. Sebagaimana menurut Dr. Yong, kita ada satu recovery bay di mana kita monitor tanda-tanda vital kat situ selama 30 minit. So untuk yang penonton di luar sana, kita tak ada terus hantar ke ward sebagaimana yang Dr. Yong bagi tahu tadi.
Okey, so kita monitor dulu. Okey, berkenaan dengan monitor, berkenaan dengan persediaan sebelum pembedahan ni, macam mana doktor berhadapan dengan pesakit yang cemas? Bila bagi tahu berkenaan dengan bius, terus cemas. So apa peranan ataupun apa yang Doktor Yong lakukan? Bahkan pasien dia takut, dia anxious sebab dia tak pernah jalan pembedahan. So dia banyak persoalan. So kami akan cuba jawab soalan dia, ya apa yang dia menyebabkan dia risau, apa yang dia takutkan. Kadang-kadang dia mungkin takut dia muntah banyak, ataupun dia takut dia operation tu sakit sangat ke. Dia biasanya ditanya berapa lama operation tu. Operation tu dia sebenarnya kami boleh agak-agak saja pakar bedah dia buat operation tu. Kalau biasanya dia buat operation tu macam appendix 1 jam, kami akan bagi tahu selama 1 jam operation tu. Tapi dia tengok keadaan juga. Kalau pakar bedah dia buka, nampak dia kalau appendix tu sudah bocor ke, ataupun dia ada pelekatan ke, dia makan masa lebih lama lagi sebab dia kena cuci ataupun dia kena potong pelekatan tu. So masa tu akan bertambah. So yang kami bagi tahu masa tu agak-agak saja, mungkin appendix 1 jam. Lepas tu patient tanya kalau patient dia bangun, dia berapa lama boleh bangun. Biasanya dia boleh bangun terus saja lepas operation. Pakar bedah sudah tutup, kami akan bangunkan dia, tapi dia biasanya akan mamai-mamai lagi. Dia macam letih lah nak tidur. Tapi kalau panggil dia boleh bangun, buka mata, jawab, tapi dia akan tidur balik. Mungkin ubat tu dia makan masa lagi 1-2 jam baru boleh habis. Kalau budak kan, kadang-kadang dia makan masa nak tidur lebih lama lagi sebab mungkin dia letih. Semalam dia mungkin sakit, dia tak boleh tidur. So tengok keadaan pesakit juga. Okey, apakah nasihat doktor bagi orang yang baru pertama kali nak menjalani pembedahan? Kami akan bagi option kepada dia. Dia kalau operation tu macam appendix, dia nak buat bius penuh ke, dia dulu kalau ada keluarga, kadang-kadang keluarga punya family history ada macam malignant hyperthermia, kami boleh tanya dulu. Kalau dia ada soalan lain macam dia berapa lama boleh bangun, operation berapa lama, kami akan cuba jawabkan dia dengan jelas lah supaya dia lebih tahu lagi, so dia kurang anxious. Okey. Kalau doktor boleh suarakan pada kita punya penonton berkenaan dengan bius, apa yang pemahaman tu berbeza, maksudnya benda tu adalah salah, dan kalau boleh doktor betulkan contohnya sakit belakang ataupun apa-apa lagi, apa yang doktor rasa perlu tukar stigma masyarakat kita? Biasanya stigma dia daripada sebaran berita ataupun fakta yang kurang tepat. So saya selalu bagi tahu pesakit jangan tengok berita dekat ataupun fakta dalam Facebook saja. Boleh tanya terus. Kami akan bagi penjelasan yang lebih jelas lagi lah untuk pesakit supaya dia kurang salah faham. Okey. Macam sakit belakang tu kan, Ya. dia sebenarnya 10 orang, mungkin 8 orang ada sakit belakang. Tapi bukan semua orang dia pernah jalani pembelahan separuh. Sebab, bius separuh. Sebab bius separuh kan, dia punya jarum tu sangat nipis, dia tak kena tulang, dia tak rosakan dia punya ligament ataupun muscle saja. Itu tak rosakan apa-apa organ lah. Dia cuma masuk keluar, lepas tu lubang tu dia akan tutup. So dia tak mungkin boleh menyebabkan sakit belakang. Sakit belakang kebanyakan sebab position duduk tak bagus ke, angkat berat ke, ataupun kurang exercise ke, banyak sebab. Bukan saja pada operation lah. Okey. Okey, macam mana, apa mesej doktor untuk masyarakat lebih yakin kepada bius? Pemilihan bius tu. Kami akan communicate dengan pesakit lah. Apa yang dia risau, apa sebenarnya yang Dr. Bius tengah buat dalam OT. Biasanya kami akan bagi tahu apa yang kami buat. Macam bius paruh, saya akan bagi tahu pasien saya sekarang tengah nak cuci belakang, sterilize belakang. Saya akan cucuk ubat lali sikit dekat kulit sebelum saya cucuk jarum tulang belakang tu. Lepas tu bila saya cucuk, saya akan bagi tahu saya tengah cucuk. Lepas tu, lepas siap cucuk kan, kami kena spray offside untuk tutup dia lagi. Kami pun akan bagi tahu supaya pasien kurang terkejut. Kami buat semua barang, semua
posisi kan kami akan cuba bagi tahu patient sebelum kami buat supaya lebih tenang lagi. Kalau dia ada apa persoalan dia tak mau buat, kami tak paksa pun kami akan bagi bincang sampai patient setuju lah. Ada apa dia rasa selamat baru kami buat. Okey, terima kasih Dr. Yong. Okey, kat sini kita ada beberapa soalan lagi. Okey. Selain daripada tu, apa yang bius yang kiranya segera yang kita boleh, contohnya ada kes-kes kecemasan, bius yang segera yang boleh doktor terangkan? Biasanya kalau kecemasan, kami biasanya tak puasa 6 jam. Kami kena tengok keadaan. Kalau macam apetik, dia yang sudah bocor, dia kalau tunggu lama, dia boleh kuman boleh merebak. Jadi sepsis. Kalau tak cukup bius, tak cukup puasa 6 jam, kami akan buat juga, kami akan ubah-ubah dengan cara-cara untuk kurangkan makanan yang ada dalam perut daripada masuk kepada paru-paru. Itu yang kami risaukan. So, kalau kecemasan, macam baby sudah tak sihat dalam perut pun kami akan buat. Tapi dia, walaupun puasa tak cukup, kami akan buat bius paru. Kalau bius, kalau appendix yang sudah bocor pun kami boleh buat bius penuh juga. Kami ada cara-cara dengan ubat-ubat yang tertentu untuk kurangkan risiko makanan masuk dalam paru-paru. Okey, berkenaan dengan muntah, saya tertarik pasal ada kita dapat soalan berkenaan dengan muntah. Kenapa ya selepas pembedahan tu berlaku muntah? Kami rasa muntah ada banyak sebab chemical ubat yang kami masuk dalam badan tu dia boleh berinteraksi dengan otak kami, menyebabkan kami rasa loya. So ada sesetengah orang dia kurang rasa loya, macam lelaki dewasa yang ada selalu hisap rokok, dia sebenarnya kurang rasa loya sebab dia sudah desensitize. Biasanya budak yang kecil, perempuan yang tak merokok, dia lebih sensitif kepada ubat-ubat bius, dia lebih rasa loya. Kalau kami pakai bius yang pakai gas, gas tu boleh menyebabkan dia lebih senang nak muntah juga, loya muntah. Kalau bagi ubat bius yang macam ikut urat, dia kurang juga. So ubat ada sebab, ada sebab ubat dengan sebab pesakit dia sendiri. Masing-masing ada sumbangannya. Maksudnya dengan ubat dengan individu itu sendiri. Okey, apa misi yang doktor ingin sampaikan kepada kita punya penonton untuk sebelum rancangan kita berakhir? Saya cadangkan pesakit boleh jangan rasa terlalu takut. Kami biasanya doktor bius kan dia akan pergi tengok pesakit dekat buat dulu sebelum pembedahan. So pesakit boleh fikirkan apa soalan yang kamu ada, apa yang menyebabkan kamu rasa risau. Kamu boleh bincang dengan doktor bedah, dengan doktor bius semua sekali sebelum buat operation. So kami akan buat ikut apa yang kamu rasa selamat dengan tenang, kurang risau. Okey, sebelum tu ada lagi soalan daripada Rachel Tan. Adakah bius penuh lebih berbahaya daripada bius separuh? Masing-masing bius penuh dengan bius paruh dia ada risiko dia. Tak ada yang lebih baik ataupun lebih teruk. Dia bergantung kepada pesakit juga. Ada pesakit dia bius paruh tu dia tak sesuai, macam dia ada makan ubat cair darah. Kalau kami bagi dia bius paruh, dia boleh berdarah dekat tulang belakang, boleh menyebabkan lumpuh. Ada patient yang mungkin ada masalah paru-paru. Kalau kami bagi dia bius penuh, dia susah nak nafas lepas dia operation tamat. So kena tengok dengan pesakit juga. Bius penuh dengan bius separuh, masing-masing ada pro and cons. Dia bergantung kepada operation, bergantung kepada pesakit. Dia tak ada macam satu general rule. Mana yang bagus, mana yang so dia bergantung kepada individu juga lah. Okey, so saya harap Rachel Tan punya pertanyaan terjawab. Okey. Boleh bincang dengan pesakit. Belum susah nak cakap secara umum. Dia kata orang lain. So maksudnya individu boleh bercakap dengan bincang dengan pesakit dia dulu. Ya. Okey. So sebelum kita akhiri sampai ke penghujung rancangan kita hari ini untuk bertanya pakar. Okey,
Semoga sesi hari ini dapat membantulah di mana penonton sana lebih memahami berkenaan dengan bius separuh dan bius penuh hasil daripada kongsi info daripada Dr. Yong hari ini. Terima kasih kepada Dr. Yong dan Thank you, terima kasih kepada semua. Jangan lupa like, follow dan share kita punya supaya semua lebih dapat manfaat daripada rancangan ini. Okey. Terima kasih Dr. Yong Thank you, sekali lagi. Okey, terima kasih semua.